Syarikat sendirian berhad anda ada buat sale juta-juta, tapi anda selamba korek duit syarikat untuk bayar loan rumah, kereta peribadi atau percutian keluarga. Hati-hati, anda mungkin sedang gali kubur bisnes anda sendiri tanpa sedar. Ramai founder bawa perangai lama masa zaman enterprise bila buka sendirian berhad. Mereka ingat duit syarikat, duit aku juga. Salah besar. Dari segi undang-undang, sendirian berhad dan anda adalah dua entiti yang berbeza. Bila anda suka-suka hati keluarkan duit syarikat untuk tujuan peribadi, akaunten pening nak balancekan akaun sebab tak ada resit bisnes. Jadi ada solusi jalan pintas yang selalu dibuat. Akaunten terpaksa rekodkan pengeluaran itu sebagai director loan atau jumlah terhutang oleh pengarah. Nampak macam selamat atas kertas kan? Kononnya syarikat bagi pinjam duit dekat anda. Hakikatnya ini adalah perangkap maut. Pertama, bawah Akta Syarikat 2016, syarikat sebenarnya dilarang memberi pinjaman sesuka hati kepada pengarah. Anda boleh didenda oleh SSM atau lebih teruk dipenjarakan. Kedua, bila LHDN datang audit dan mereka nampak baki director loan ni semakin tahun semakin membukit tak berbayar, anda rasa mereka akan biarkan? Tidak. LHDN ada hak untuk anggap duit tu bukanlah pinjaman tapi sebagai pendapatan peribadi. Anda yang sembunyikan. Kesannya anda akan terus dikenakan cukai individu yang sangat tinggi ke atas jumlah tersebut, beserta dengan penalti yang boleh buat anda muflis sekelip mata. So, ada 3 cara yang sah untuk anda ambil duit dari sendirian berhad: gaji bulanan yang berdaftar, allowance yang dibenarkan, atau pengagihan dividen bila syarikat ada untung bersih. Itu je. So, jangan jadikan akaun syarikat macam mesin ATM peribadi anda. Kalau akaun syarikat anda sekarang berterabur dengan director loan, kita wajib bersihkan secepat mungkin sebelum LHDN datang. DM saya perkataan clean up sekarang dan tim saya akan bantu selesaikan masalah akaun anda secara rahsia. So, jangan lupa follow Findoc dan dapatkan buku Jangan Bayar Lebih di Showcase.